Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili mereka-mereka yang telah dipanggil untuk menjawab tuduhan oleh Lembaga Disiplin UMNO sebentar tadi. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli dalam Lembaga Disiplin yang telah menyoal kami. Kami telah dilayan dengan baik dan mereka juga telah menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme yang sangat tinggi. Jadi kami berterima kasih kepada mereka dan kami ditanya tentang beberapa perkara yang menyebabkan mengapa kami mengambil keputusan untuk mengadakan press conference dan seterusnya meminta agar Presiden UMNO untuk melepaskan jawatan. Dan kami menjelaskan bahawa apa yang kami lakukan adalah demi kebaikan parti dan kami tidak berniat apa-apa selain daripada itu. Dan bagi kami kepentingan parti adalah melebihi segala-galanya, terutamanya apabila setiap tahun apabila diadakan Perhimpunan Agung UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO sendiri mengwar-warkan bahawa parti itu mesti diletakkan di peringkat yang lebih tinggi daripada pemimpin ataupun mana-mana individu, dan itulah yang telah kami lakukan sebenarnya. Jadi kami juga menerangkan bahawa kami tidak pernah mengaitkan Presiden dengan apa-apa masalah salah laku dan sebagainya, tapi kami terus menjelaskan bahawa masalah yang dikaitkan dengan Presiden itu menyebabkan hilangnya ataupun menipisnya sokongan masyarakat, terutamanya ahli-ahli UMNO sendiri terhadap UMNO. Jadi apa yang kami lakukan adalah berlandaskan kepada cintanya kami kepada parti sebenarnya, bukan berniat lain. Itu adalah yang paling penting, dan kami juga ingin melihat supaya UMNO terus diterima oleh masyarakat, terutamanya masyarakat pengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi basically secara menyeluruhnya itu adalah apa yang telah kami berikan, dan pertuduhan kami hanyalah bersangkut paut dengan kesalahan mengadakan PC, dan kami juga menjelaskan bahawa sebenarnya perlembagaan UMNO ini tidaklah difahami oleh semua ahli sebenarnya. Jadi kami juga ada bertanya tentang adakah setengah undang ini terpakai untuk Presiden saja, sedangkan sebelum ini pun ada pihak-pihak lain yang meminta supaya timbalan Presiden ataupun naib Presiden melepaskan jawatan. Tapi secara umumnya kami berpuas hati, mungkin mereka juga berpuas hati mendengar penjelasan daripada kami, dan kami juga merasa senang kerana kami dapat menyuarakan pendapat dan juga hasrat kami untuk kebaikan UMNO secara umumnya. Kami difahamkan dalam tempoh 2 minggu. Ada bentuk ini bentuk punishment ke tak ada, tak sebut tadi? Tak sebut, tak ada sebarang punishment pun. Kalau daripada apa yang kami rasakan bahawa kedua-dua pihak, Lembaga Disiplin dan juga pihak kami yang dituduh ini sepakat bahawa kebaikan sesuatu perlu dilakukan demi kebaikan parti. Mungkin destinasi kita sama, iaitu kita nakkan UMNO terus diterima, cuma pendekatan kami mungkin berbeza sedikit, tapi hakikatnya destinasi untuk menentukan bahawa UMNO terus diterima itu adalah yang menjadi pokok
utamanya. Cik Kamran tadi kata apa yang pandu-panduan dalam perlembagaan yang tak dipahami tadi tu? Sebenarnya macam ni, kita ada perlembagaan UMNO, tapi buku perlembagaan UMNO tak semua orang dapat. Saya rasa kalau tanya ahli pun, ahli tak berapa faham tentang perlembagaan itu. Sebab perkara-perkara yang tergandung dalam tu adalah semua bersangkutan dengan fasa-fasa perundangan dan sebagainya. Itu saja.